Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok 5 kereta Proton yang tak patut dilupakan. Ini kerana kereta-kereta ini pernah menaikkan industri automotif Malaysia di mata dunia. Maksud tak patut dilupakan di sini, Proton perlulah menjenamakan semula kereta-kereta ini dengan teknologi moden yang ada pada hari ini. Tetapi diambil asasnya ataupun DNA asalnya daripada kereta-kereta yang pernah menaikkan industri automotif Malaysia. Saya percaya pada hari ini ramai lagi yang masih simpan khazanah daripada Proton ini. Walaupun pada setengah orang ianya cumalah sebuah kereta Proton lama, tapi value pada peminat serta negara memang tak boleh dilupakan. Lebih tepat lagi, industri automotif Proton yang ada pada hari ini akan sunyi tanpa jentera-jentera ini. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita tengok kereta apakah yang dikatakan tidak patut dilupakan. Pertama, Proton Sattria GTI. Sebut saja tentang Proton Sattria GTI ini, ramai yang akan minat dengan kereta ini. Ia merupakan hot hatch pertama Malaysia mendapat tuner daripada Mitsubishi. Body kit yang agak agresif, sebuah kereta yang dibina penghujung era 90-an dan mendapat sentuhan manufacturer handling terbaik dunia, iaitu Lotus. Lebih tepat lagi, sebuah hot hatch yang dibina cukup sempurna. Saya percaya pada hari ini jentera ini masih dicari-cari lagi dengan harga yang masih stabil untuk yang GTI original. Seperti yang kita tahu, Sattria GTI ini menggunakan enjin 1.8 liter 4G93NA, antara enjin yang ditune oleh Mitsubishi dan Proton sebagai enjin NA yang ada ciri-ciri performa. Kalau Proton hari ini nak ambil hati peminat balik, ini model yang patut dihidupkan semula. Bukan kereta EV dulu, bukan SUV, tetapi hot hatch model yang mendapat sentuhan DNA daripada GTI sebenar. Cukup dengan enjin yang tenaga biasa tetapi handling macam dulu. Saya boleh katakan Proton Sattria GTI ini bukan sekadar kereta tetapi ianya satu emosi. Kalau Toyota mereka ada AE86, tetapi kita ada Proton Sattria GTI. Kedua, Proton Arena. Saya percaya generasi baru hari ini mungkin ada yang tak kenal dengan Proton Arena ini. Ini merupakan satu-satunya pickup unik buatan Malaysia buat dunia kagum. Proton Arena mula diperkenalkan pada tahun 2002. Ianya diambil asasnya ataupun platform asalnya daripada Proton Wira, tetapi diolah menjadi utility lengkap dengan ruang kargo yang cukup sempurna. Sistem suspension belakang telah diubah tetapi tetap selesa seperti kereta sedang. Proton Arena ataupun di pasaran luar lebih dikenali sebagai Proton Jambak. Hanya satu varian enjin sahaja yang ditawarkan untuk body Proton Arena ini, iaitu 1.5 liter injection 5 kelajuan ataupun 5 speed manual. Jentera ini pada awal dulu sampailah ke hari ini amat popular di negara luar, terutama sekali Australia, kerana ianya sebagai sebuah kereta utility yang senang untuk dijaga, penggunaan fuel consumption yang tidaklah begitu kuat, dan yang paling penting ianya tidak besar seperti mana kereta-kereta barat ataupun kereta-kereta utility barat di luar sana. Kenapa pula Proton Arena ini tak patut dilupakan? Proton Arena ini merupakan sebagai sebuah story ataupun cerita yang mana bukti Malaysia dapat bina kereta di luar kota. Bukan tiru tapi cipta. Sampailah ke hari ini Proton Arena atau Proton Jambak ini tidak ada pengganti daripada Proton. Diharap Proton tidak menyenyapkan Proton Arena ini. Dia bukan sekadar truk pickup tetapi buat kita dikagumi ataupun dikenali dunia. Seterusnya, ketiga, Proton Gen 2. Ini merupakan kereta pertama Malaysia DNA 100% dihasilkan oleh anak tempatan. Ianya mula diperkenalkan pada tahun 2004 menggunakan enjin Campro buatan sendiri, rekaan luaran yang lebih agresif serta rekaan dalaman yang lebih futuristik pada masa itu. Tidak ikut trend Jepun tetapi tiru jiwa sendiri. Saya percaya pada hari ini yang mana pernah pakai Proton Gen 2 ini mesti ada ketidakpuasan sedikit tentang kereta ini. Ya betul, ianya bukanlah sebagai sebuah kereta sempurna. Penggunaan bahan api agak kuat, MVH dan pickup kurang memuaskan, tetapi percayalah inilah salah satu langkah berani Proton untuk berdiri atas kaki sendiri tanpa rebase daripada mana-mana manufacturer lain. Proton Gen 2 bukanlah sebagai sebuah kereta aerobik biasa tetapi simbol untuk evolusi. Kalau tak ada Proton Gen 2 yang dulu, pasti hari ini tak akan ada Proton Persona, Proton Previa dan Proton Iris. Keempat, Proton
Preve. Ini merupakan salah satu percubaan pertama Proton juga, tetapi untuk lawan kereta-kereta daripada barat dengan ciri-ciri yang dibina luar jangkaan. Proton Preve ini mula diperkenalkan pada tahun 2012 sehinggalah tahun 2019. Boleh dikatakan agak lama jugalah ianya dalam pasaran. Antara varian teratas untuk Proton Preve ini adalah menggunakan enjin 1.6 liter Campro CFE Turbo. Proton Preve yang bermaksud membuktikan ataupun bukti. Jentera buatan Malaysia ini pernah mendapat 5 bintang dalam pengujian Asia NCAP di New Zealand dan Australia. Sebenarnya ciri-ciri yang ada pada Proton Preve ini jarang ada pada kereta sama segmennya pada masa itu. Namun kegagalan Proton Preve ini dibayangi dengan masalah gearbox serta berat bodi yang agak berat. Pada awalnya dulu ramai yang katakan enjin ini tidak sepatutnya dimasukkan pada bodi Proton Preve, tetapi daripada segi keselamatan serta value for money memang patut dihargai. Personally daripada diri saya boleh katakan Proton Preve ini langkah Proton ke arah global. Mungkin tidak sempurna tetapi jelas dengan niatnya yang mana Proton mahu ubah permainan. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali iaitu yang kelima. Ia adalah Proton Wira. Sebut saja tentang Proton Wira di Malaysia, ramai yang kenal ikonik kereta nasional ini. Hampir 2 dekad dalam pasaran, mula diperkenalkan pada tahun 1993 sehinggalah tahun 2009. Sepanjang pengeluaran Proton Wira ini, banyak varian enjin yang diperkenalkan pada bodi Proton Wira ini, bermulanya daripada 1.3 liter sehinggalah 2.0 liter. Mengenai spesifikasi Proton Wira ini, mungkin saya tak perlu hurai panjang, ramai yang tahu tentang kelebihan serta spesifikasi yang ada pada Proton Wira ini. Dalam video-video saya yang lepas pun banyak kali jugalah saya pernah hurai mengenai Proton Wira ini. Tetapi apa yang ingin dijelaskan dalam video ini adalah hanya satu bodi Proton Wira sahaja, yang mana digelar sebagai Proton Wira Tianggul ataupun Proton Wira C99 1.8 liter. Ini antara varian Proton Wira yang paling atas sekali pernah diperkenalkan. Diperkenalkan tidaklah begitu banyak menggunakan enjin 1.8 liter, yang mana enjin yang sama dengan Proton Satria GTI dan Proton Putra. Tetapi yang menariknya, bodi Proton Wira C99 ini dibina atas dasar sukan rally, yang mana objektif utama Proton pada masa itu membina Proton Wira ini untuk orang awam merasa kereta rally di atas jalan raya biasa. Pada hari ini kalau Proton nak tarik balik jiwa peminat, Proton Wira C99 ini patut dihidupkan semula dengan teknologi moden yang ada pada hari ini, tetapi dengan mengekalkan DNA asalnya iaitu C99. Saya percaya dunia mula pandang balik sebuah kereta rally yang dihidupkan dengan nafas moden. Siapa dekat sini peminat Proton Wira di sini? Cuba korang komen dekat bawah modifikasi apakah yang korang dah lakukan pada kereta korang, ataupun berapa lamakah dah korang guna Proton Wira ini. Alright guys, so saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini mengenai 5 kereta Proton yang patut dihidupkan semula. Jadinya apa pendapat anda mengenai 5 kereta Proton ini yang perlu dihidupkan semula, diberi nafas baru? Cuba korang komen dekat bawah. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.